Anda pernah tak tengok satu plan pemasaran dan terfikir, macam mana sebenarnya benda ni berfungsi? Hari ni, kita akan buat benda tu. Kita nak kupas satu janji besar, melahirkan legasi jutawan beriman. Jom kita bedah siasat plan pemasaran Hasji 2025 ni. Kita tengok apa sebenarnya yang ada kat dalam dia, langkah demi langkah. Semuanya bermula dengan visi ni. Ini bukan sekadar ayat-ayat manis tau. Ini adalah matlamat utama, tulang belakang kepada keseluruhan sistem yang kita akan bongkar sekejap lagi. Okey, ini peta perjalanan kita untuk hari ni. Kita akan mulakan dengan langkah pertama, iaitu pilih package. Lepas tu, kita tengok macam mana nak dapat income dari rekrut baru. Seterusnya, kita sentuh pasal membina pasukan. Yang ni penting. Then, kita akan daki pangkat pencapaian dan akhir sekali, kita akan fahamkan enjin yang buat semua ni bergerak secara berterusan. Jom mula! Baiklah, jom kita terus ke bahagian pertama. Untuk sesiapa pun, semua orang akan bermula di sini, dekat garisan permulaan. Dan keputusan pertama yang paling penting ialah package mana yang anda nak pilih. Anda ada 4 pintu masuk. Starter, Gold, Diamond atau Business. Simple je. Lagi tinggi package, lagi banyaklah produk yang anda dapat. Nampak macam mudah kan? Tapi pilihan pertama ni sebenarnya satu langkah strategik yang akan tentukan sejauh mana potensi pendapatan anda nanti. Okey, jadi anda dah pun join. Sekarang, macam mana nak mula buat duit? Cara paling asas dan paling pertama sekali ialah dengan mendaftarkan orang baru secara direct. Benda ni dipanggil bonus sponsor. Anggap je macam commission referral. Anda bukan saja dapat duit daripada orang yang anda sendiri bawa masuk, tapi ini yang best, anda juga dapat commission dari orang yang mereka bawa masuk sampai 5 level ke bawah. Dan kuncinya, lagi besar package yang orang tu ambil, lagi besarlah bonus untuk anda. Okey, jom kita buat kira-kira sikit. Bayangkan anda package starter. Anda taja 10 orang, terus dapat RM300. Tapi magic dia bukan kat situ. Magic dia bermula bila 10 orang tu masing-masing pun taja 10 orang lagi. Anda pun masih dapat commission. Nampak tak kesan domino tu? Ia berterusan sampai 5 peringkat. Jadi, berapa agaknya potensi pendapatan kalau duplikasi 5 peringkat ni berlaku dengan sempurna? Walaupun kita cuma bermula dengan package starter yang paling kecil. Jawabnya, RM500,000. Ini betul-betul tunjukkan betapa besarnya skala plan ni kalau kena dengan caranya. Okey, selain bonus sponsor tadi, ada lagi beberapa bonus tambahan. Ada bonus placement, ni macam bonus kecil bila anda susun ahli baru dalam tim. Ada juga bonus key-in, ini khas untuk stokis atau ahli package bisnes yang tolong proseskan pendaftaran. Kira macam duit upah sikit lah. Okey, tadi kita cerita pasal usaha individu. Tapi, kuasa sebenar dalam bisnes macam ni datangnya daripada pasukan. Jadi, jom kita beralih daripada fikir pasal pendapatan saya kepada pendapatan kita. Ini membawa kita kepada bonus pairing. Bonus ni dibayar harian. Dan tolong dengar betul-betul. Bonus ni bukan pasal berapa ramai orang dalam tim anda. Ia pasal berapa seimbang tim anda. Anda kena pastikan jualan di tim kiri dan kanan sepadan. Itu kuncinya. Bayangkan macam ni. Anda ada 2 tim, satu tim kiri, satu tim kanan. Tugas anda adalah untuk seimbangkan pertumbuhan jualan antara 2 tim ni. Setiap kali ada jualan yang sepadan di kiri dan kanan, kling, ia jadi satu pasangan dan anda dibayar. Kuncinya, keseimbangan. Tapi, ada satu syarat penting. Potensi pendapatan dari bonus pairing ni bergantung pada package yang anda pilih masa mula-mula join dulu. Kalau anda starter, pendapatan maksimum anda sebulan adalah RM30,000. Tapi kalau anda bisnes, potensi anda boleh pergi sampai RM270,000 sebulan. Nampak kan beza dia? Okey, bonus harian memang sonok. Tapi ada juga game untuk jangka masa panjang. Jom kita sentuh sikit pasal naik pangkat dan ganjaran-ganjaran yang menanti bila anda konsisten. Dalam plan ni, laluan kerjaya anda sangat jelas. Tak ada politik, tak ada bodek-bodek. Pangkat anda ditentukan oleh satu benda saja, jumlah pendapatan terkumpul anda. Anda bermula sebagai elit bila cecah RM10,000 dan tangga ni terus naik sampai ke pangkat milioner bila anda berjaya kumpul pendapatan RM1,000,000. Dan setiap kali anda naik pangkat, mestilah ada ganjaran kan? Anda akan dapat pengiktirafan macam pin dan plug, ada trofi, ada wang tunai. Tapi yang paling menarik ialah aset bisnes macam pin register.
Ia macam voucher digital yang anda boleh guna untuk daftarkan ahli baru. Jadi ia ada nilai tunai yang sebenar. Oh, ada satu lagi insentif tambahan. Tapi yang ini eksklusif untuk ahli pakej bisnes sahaja. Ia dipanggil bonus leadership. Senang cerita, bila tim anda capai target jualan tertentu, anda dapat ganjaran tambahan. Boleh pilih nak tebus sebagai duit tunai ataupun barang. Memang special. Dan sekarang kita dah sampai ke bahagian terakhir. Mungkin nampak macam last, tapi boleh jadi inilah bahagian yang paling penting sekali. Enjin yang memastikan pendapatan anda berterusan. Jom kita cakap pasal belian ulangan. Konsep utama kat sini dipanggil maintain. Syarat dia mudah je. Setiap bulan, anda hanya perlu buat pembelian peribadi sebanyak RM140. Mungkin nampak kecil je kan? Tapi tindakan kecil inilah kunci yang akan buka pintu kepada pendapatan pasif jangka panjang dari seluruh tim anda. Jadi, bila anda buat belian maintain ni, anda dapat dua faedah besar. Pertama, anda dapat rebate tunai RM20 untuk pembelian anda sendiri. Jimat. Tapi yang kedua, yang ni game changer dia. Anda layak untuk dapat komisen daripada setiap pembelian ulangan yang dibuat oleh semua orang dalam rangkaian anda sampai 10 level ke bawah. Slogan penutup pelan ni, Together We Reach, memang merumuskan segalanya. Ia tekankan yang kejayaan dalam sistem ni bukan kejayaan seorang diri, tapi kejayaan bersama-sama sebagai satu pasukan. Jadi, lepas kita dah tengok semua, bonus sponsor, bonus pairing, pangkat, belian ulangan, persoalannya kekal. Pelan ni memang satu peta yang kompleks dengan banyak jalan untuk buat duit. Tapi, apa sebenarnya kunci utama untuk menjayakannya? Adakah ia tentang duplikasi, keseimbangan ataupun sekadar ketabahan? Itulah soalan yang menarik untuk kita sama-sama fikirkan.